Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Untuk hari ini saya nak share berkaitan dengan satu fungsi baru yang ada dalam notebook LM yang sangat membantulah, terutamanya untuk penyediaan slide. Yang ni yang kita tunggu selama ni. Jom kita tengok sama-sama apa yang ada, apa yang baru. Okay, contohlah di sini saya buka. Okay, ini saya dah ada buat satu slide deck. Okay, yang menariknya sekarang ni, slide deck ni kita dah boleh edit mengikut page. Itulah yang best. Okay, kita boleh klik saja pada titik 3 ni. Dia ada revise. Okey. Dan setiap page tu dia ada bahagian bawah ni. Kalau kita buka pun boleh juga, kita buka contoh ni dan kita boleh pilih dia ada revise. Contoh dekat sini change slide 1, saya nak padam logo yang ada. Okey, contohlah dekat sini dia dah bagi tahu ada pending change, ada satu. Kita generate new deck. Dia tak berapa lama sangatlah. Dia akan by key yang kita repair tu. Kita tengok jadi tak? Jadi selepas ni kita dah lebih mudah lah untuk tukar apa yang mungkin salah dalam deck tu. Dia tak perlu dah nak masuk Canva dan sebagainya, dan kita harap akan datang dia boleh jadi manual lah. Boleh edit secara manual, boleh download. Mungkin kita boleh edit dalam PowerPoint, dalam Canva dengan lebih mudah. Cuma buat masa sekarang ni, pembaharuan yang dibuat ni sangat-sangat menarik lah. Okey, dah siap. Ni saya lajukan lah. Okey, dah hilang dah logo. Menarik tak? Contoh dekat sini lah. Yang ni satu lagi ni. Ini panjang. Ini sebab data dia silap. Data yang dia bagi silap. Jadi saya dah masukkan data yang baru. Jadi saya nak buat, minta dia tukar. Jadi kita cuba tengok. Jadi tak? Okey, jom kita tengok semula. Okey, ini page yang saya ubah. Dia dah ubah dah. Memang betul-betul ikut apa yang saya nak. Okey. Jadi sebelum ni saya nak share ni pun sebab sangkut dekat sini masalah pada teras 6 ni, dan alhamdulillah kita boleh ubah kepada yang betul dan sekarang dah boleh kongsi. Okey, menarik kan? Selamat mencuba. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa follow Cikgu Mutasim.